Matematik tahun 1 muka surat 96. Aktiviti 3. Warnakan jawapan. Lengkapkan ayat matematik. Soalan A. 14 tolak 7 sama dengan 7. Jadi kita warnakan dekat nombor 7. Soalan B. 11 tolak 3 sama dengan 8. Jadi kita warnakan dekat nombor 8. Soalan C. 18 tolak 9. Jadi kita akan dapat 9. Jadi jawapannya kita kena warnakan dekat nombor 9. Soalan D. 15 tolak 6. Jawapannya adalah 9. Jadi kita kena warnakan dekat nombor 9. Soalan E. Ini dia terbalikkan. Kalau ikutkan straight macam ni tau. Soalan E dia macam ni. Dikira macam ni. Jadi 11 tolak 8. Kita akan dapat jawapannya dekat sini adalah 3. Jadi kita warnakan kat nombor 3. Soalan F. Kita kena kira macam ni juga. 16 tolak 8. Jawapannya adalah 8. Warnakan dekat nombor 8. Soalan G. Soalan G kita kena cari jawapannya. Berapa tempat kosong dekat sini untuk dapatkan jawapan yang ni. Jadi kita kena cuba satu persatu. 12 tolak 7 kita akan dapat 5. Jika 12 tolak 8 kita tak akan dapat jawapannya 5. Jadi jawapannya adalah 12 tolak 7. Jawapannya adalah 5. Jadi kita warnakan dekat nombor 7. Soalan H. Berapa tolak 6 sama dengan 6? Kalau 0 tolak 6 sama dengan bukan dapat 6. Betul tak? Jadi 12 tolak 6 sama dengan 6. Jadi kita letak dekat sini. 12 tolak 6 sama dengan 6. Soalan I. Berapa tolak 6 sama dengan 7? Jadi kita boleh kira satu persatu. Kita kira 12 dulu. Kita kira 13 dulu. Jadi lepas anda kira, anda dapat jawapannya 7. Jadi itu adalah jawapannya. Sebagai contoh. Setelah saya kira, kita akan dapat 13 tolak 6. Barulah dapat jawapannya 7. Jadi kita warnakan dekat nombor 13. Soalan J. Berapa tolak 8 sama dengan 9? Jadi kita kena kira. Jadi setelah saya kira, jawapannya adalah 17 tolak 8 sama dengan 9. Jika saya letak 15, kita akan dapat jawapannya 9. Jadi jawapannya adalah 17. Barulah kita akan dapat 9. 17 tolak 8 sama dengan 9. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 96.